Salam sejahtera pada kawan-kawan. Kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana kita boleh register di dalam Yahoo Group supaya kita dapat mengiklankan link GDI kita kepada ramai orang ya. Pertama sekali kita kena buat satu email Yahoo, okey, free sign up ni. Bila kita sign up di sini, saya mencadangkan masa kita register, okey, I live in, yang ini mana kita letakkan, jangan letakkan Malaysia, kita letakkan sama ada UK ataupun USA, okey. Dan selebihnya kita isikan macam biasa, okey, sehingga kita create my account ni. Ingat ya, jangan letakkan Malaysia, letakkan UK ataupun USA. Alright, UK pun boleh juga ataupun USA pun boleh juga. Selepas kita mendaftar, kita dah dapat satu email Yahoo. Kita boleh mula mendaftar ke dalam Yahoo Group. Pertama sekali kita masukkan kita punya ID. Okay, bila kita sign in ke dalam Yahoo, selepas kita register tadi, klik di bahagian atas ini ya. Ni Yahoo atas ni. Okay, klik di bahagian Yahoo atas ni. Lambat sikit ya tuan-tuan. Pergi dekat grup sini. Klik di grup sini, bahagian ni. Dan okey, di sini kita akan lihat Yahoo Group. Saya mencadangkan kita register di beberapa buah negara. Okey, kalau macam sini kita boleh register di Malaysia. Dan lihat di sini, ini ada Asia, Argentina, Australia, Brazil, Canada, France dan bermacam-macam lagi ya. Untuk register dekat sini, contoh kalau di Malaysia, saya cadangkan type Malaysia, MALAYSIA. Lihat, kriteria untuk kita memilih Yahoo Group adalah, pertama, saya cadangkan cari yang bertulisan public dekat sini. Kedua, bilangan ahli dia ramai. Itu saringan yang pertama, perkara pertama yang kita perlu tengok. Contoh Kebun Malaysia, kita klik dekat sini. Maksudnya ada 1180 ahli. Dan selepas tu, perkara kedua yang kita perlu lihat ialah, kita tengok di sini. Perkara yang kita perlu lihat sini, adakah seorang saja yang menghantar, dia punya ID sama. Kalau sama semua sekali, tak bagus. Pilih yang berbeza-beza. Ni macam orang lain, ni macam orang lain, ni orang lain, ni orang lain, ni orang lain. Itu bagus. Kedua, yang kita perlu lihat dekat sini, berapa banyak email yang dihantar. Kalau satu bulan tu satu atau dua, memang tak berfaedah kalau kita menyertai Yahoo Group ni. Grup ni kita tak sesuai. Jadi lihat yang banyak. Dan selepas tu, kalau macam ni sesuai, kita pun klik di join this group. Okey, kita klik di grup email yang kita nak peserta lain menghantar juga. Kita pilih satu email. Dan sini setengah grup ada minta komen dan setengah tidak ada. Yang bagus kalau tak ada lah. Tapi kalau ada juga, just klik join pun boleh. Klik di sini individual email dan masukkan nombor ini, SZ
4BG5G dan kita enter. Okey. Jadi setengah grup kita akan boleh join automatically dan setengah dia memerlukan moderator approval daripada moderator. Kalau macam ni member pending, tunggu moderator akan benarkan kita masuk atau tidak. Selepas itu kita klik back sampai 3 kali atau 4 kali sampai kita jumpa yang ini dan kita cari lagi mana grup yang sesuai, mana public, ahli ramai, perkara yang sama kita buat. Ahli ramai, orang yang menghantar pun orang yang berlainan, dan tiap-tiap bulan. Okey, macam ni Asia Digital, maksudnya tak bagus. Okey, orang yang sama menghantar dan email dia pun yang ni okey, tapi di sini dah tak bagus, jadi saya tak berminat. Okey, klik beberapa kali, maksudnya carilah beberapa Yahoo group yang ingin anda daftarkan. Selepas anda daftarkan, klik back lagi untuk pergi ke negara lain sampai keluar di muka depan tadi ni. Anda boleh klik di Brazil pula, contoh dia. Macam tu juga anda boleh klik Brazil di sini. Itu sebab saya suruh anda register under UK atau US, jadi anda boleh akses ke banyak negara. Okey, lihat. Yang ini ada berapa? Ada 20,000 ahli. Klik di sini. Dan mungkin juga kadang-kadang kita klik termasuk laman apa ni, grup-grup yang lucah. Saya tak pentingkan yang itu. Yang penting kan kita boleh dapatkan email ataupun kita boleh elan kepada mereka. Yang ni tak bagus sebab datang daripada satu moderator sahaja. Jadi begitulah seterusnya perkara yang anda lakukan sehingga anda dapat register berpuluh-puluh Yahoo group. Dan ini kemudiannya akan memudahkan anda untuk membuat pengelanan. Kalau maksud dia, kalau satu grup tu ada macam ni 1894, jika anda menghantar email ke dalam grup ni, maksudnya 1894 akan menerima iklan anda mengenai GDI. Okey, saya harap kita akan bertemu lagi tutorial seterusnya untuk mengetahui macam mana cara kita nak buat pengiklan.